Semasa pertemuan dengan Menteri Pertanian Brazil, Mr. Carlos, dalam pertemuan itu beliau mempelawar supaya saya bertemu dengan Presiden Brazil. Oleh kerana saya tidak dapat hadir program ASEAN kerana saya ada program yang telah diatur lama di Sabah, maka pulang daripada Sabah pada pagi ini 8 Oktober, saya dihubungi oleh pihak Brazil untuk bertemu dengan Presiden dalam send-off pada pukul 7 pagi di Hotel Renaissance. Dan Alhamdulillah pagi ini saya dapat bertemu dengan Presiden, mengucapkan tahniah di atas kepimpinan beliau dan jasa beliau dalam beberapa perkara di dunia ini, khasnya hal Palestin dan juga hubungan dua hala pertanian MOU yang baru ditandatangani, dan pihak Brazil amat gembira dengan MOU yang telah dicapai sama ada dalam penyelidikan merdi, lembu, kambing, gula dan beberapa perkara yang lain yang bersangkut paut dengan Kementerian Pertanian. Pertemuan yang penuh mesra walaupun singkat, ini atas inisiatif Menteri Pertanian Brazil itu sendiri, Mr. Carlos.